wali saya, wali yang dihantar Tuhan terus kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat satu tagging daripada seorang hamba Allah yang minta saya respon kepada cerita yang baru, mungkin keluar daripada yang baru diriliskan. Cerita ni saya tak pastilah tajuk cerita apa, tapi daripada sinopsis ataupun daripada petikan cerita tersebut, kita melihat bagaimana seorang yang pakai serban, seorang yang pakai tudung labuh, seorang yang menunjukkan utama Allah Subhanahu Wa Taala perbuatan yang sangat tidak baik. Walaupun nak menunjukkan tentang ajaran sesat seperti mana cerita Walid sebelum ni dan sebagainya, tapi tak perlulah kita mempertunggang agama sebegitu rupa. Bila mengaitkan tentang orang yang pakai serban, orang yang pakai jubah labuh, orang yang pakai gaya-gaya Islami, maka digambarkan watak yang kotor, watak yang buruk. Maka akan muncul lepas ni watak-watak orang yang tak pakai tudung, orang yang pakai seksi dengan watak-watak yang baik. Ini satu mati Allah SWT pecah bulan lah bagi saya. Dan saya harap pihak yang berwajib, Jabatan Agama Islam, JAKIM, yang terlibat dengan penapisan filem ataupun cerita, tolong tengok cerita ni dan adakah cerita ni patut dipertontonkan kepada masyarakat. Kok ia pun kalau kita nak ceritakan perkara-perkara mungkar yang berlaku dekat luar sana, kenapa kita kena perlu membuat watak ataupun babak-babak seperti ini? Seorang yang mencium betis, yang mencium tangan, itu bukan mahram tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sebab sampai bila kita nak berkompromi dengan perbuatan-perbuatan mungkar seperti ini dalam masyarakat kita. Walaupun dilakonkan watak itu berlakon dan berlakon mati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap seorang terkait dengan hukum. Kamu seorang wanita, kamu seorang lelaki menyentuh dengan wanita yang bukan mahram, hukumnya haram. Apatah lagi perbuatan-perbuatan seperti itu, sin babak-babak seperti itu tak sepatut ada tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya harap sangat kepada yang bertanggungjawab, tak kira siapa mati Allah dalam TV yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan cerita ini dalam aplikasi yang lain, menggunakan sistem-sistem yang lain, tidak keluar dalam TV, tak keluar dalam media arus perdana yang lain, mungkin keluar dalam aplikasi-aplikasi yang lain. Tolong pantau perkara ini, adakah dia benarkan? Adakah semudah itu mati Allah Subhanahu Wa Taala kita membiarkan orang memperdugangkan isu-isu agama seperti ini dan dijadikan modal untuk cerita dan filem yang sangat mengarut seperti ini? Saya harap sangat tolong kita sekat cerita ini daripada dipertontonkan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.